wakil daripada Mawib Baitul Mal hadir untuk menggantikan Pampers yang viral baru-baru ini yang mewujudkan pertikaian di dalam media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya wakil syarikat yang dilantik oleh pihak Mawib. Hari ini kita dah buat pertukaran lampin daripada tip kepada pants. Alhamdulillah, sistem dalam Mawib pun dah diupdate pada hari cuti baru ni, semalam ke kemarin macam tu. Cuti Mawib kerja ke? Cuti dia orang masih bercuti, tapi bila ada special case needed, so dia orang segerakan insya-Allah. Maksud saya kan kita ada public holiday, takkan public holiday. Ya, public holiday. Bila benda ni ialah untuk menyelesaikan isu-isu yang ada, so kami hari ni untuk selesaikanlah, maknanya penukaran kesilapan apa yang jadi kami minta maaf atas kesilapan yang sebelum ni. Saya nak tanya tuan kata pasal sistem tu dah, bila dia update? Kami tak boleh jawab pasal kami tak pegang sistem tu. Kami syarikat, jadi tapi tadi tuan tak kata pasal sistem. Itu saya nak tahu bila dia update sistem tu. Saya on behalf Mawib, saya bukanlah di pihak Mawib. Itu siapa yang suruh tuan cakap pasal sistem? Pihak Mawib. Pihak Mawib so bagi tahu yang dia orang dah update dalam sistem. Bermakna selepas Puteri suarakan pasal sistem tu, bermakna Mawib peka lah. Alhamdulillah. Para netizen, saya harap anda semua dengar betul-betul. Puteri bercakap pasal sistem, Mawib ambil tindakan segera. Terima kasih Mawib. Fantastik Mawib. Cepat bertindak. Alhamdulillah. So jadi kami hari ni dah buat pertukaran macam yang kita tengok. Kami sekali lagi mohon maaf kalau ada kesilapan dan kelemahan daripada pihak kami dan pihak Mawib. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Hadir hari ini PPIM Persatuan Pengguna Islam Malaysia kerana mengesan video tular melibatkan Puan Puteri. Jadi mungkin Kak Jan juga ada nak katakan sesuatu, terutama pada netizen yang berkomen negatif. Assalamualaikum. Hari ini saya terpanggil datang untuk melawat Puteri, dan kebetulan hari saya datang, supplier yang menghantar drivers ni pun ada kat sini kan. Dapatlah perkenalan dan dia pun minta maaf lah dia salah hantar kan. Alhamdulillah lah dia hantar benda yang tepat. Saya terpanggil datang ni bila saya tengok komen-komen yang dilemparkan kepada Puteri. Puteri tak salah. Saya nak pesan pada netizen yang ada, hati-hatilah bila berkata-kata. Dengar, kalau Allah pun ajar, kalau kita tak tahu apa-apa tu, kejadian tu, kita datang